Okay. Saya sekarang sebenarnya tengah, tak ada orang kan? Tengah mencari telefon bimbit saya. Di mana? Kita mulakan vlog kita dengan telefon bimbit tak ada. Hi Siri. Where are you now? Here I am. Here I am. Here I am mana? Dekat luar rumah ke dalam rumah? Mesti korang rasa ni lawak kan? Tapi ni tak lawak je. Ini tak lawak. Hi Siri. Play Spotify. Now playing people on Spotify. Tapi tak ada. Kau mana ni? Ya, ada dekat kasut. Hey. Kawan-kawan. Lain kali janganlah beli barang-barang semua hitam. Nanti dia macam tercampur. Faham tak? Saya pakai telefon ni ada dekat selipar saya yang warna hitam kat belakang. Ya kawan-kawan, dia camouflage. Saya telah membazirkan, bukanlah membazirkan, saya telah menggunakan 10 minit daripada masa saya untuk mencari telefon bimbit. Jumpa juga, Alhamdulillah. Pengajarannya adalah jangan beli semua benda warna hitam. Bagi warna-warni sikit. Sampai tak jumpa. Dah jumpa dah. Alhamdulillah. Okay. Kita teruskan vlog ni dengan letak buku dalam kereta. Kenapa tak buku dalam kereta? Sebab dekat rumah tak baca. So jadi bila saya letak dalam kereta, at least ada orang lah boleh bacakan buku ni untuk saya. Biarlah pahala tu berlanjutan. Saya nanti nak pergi kenduri kawan saya. So saya selitkan. Dekat dalam kereta ni sampul dah habis. Rembat kat rumah. So ada 2 sampul. Sampul ni ada dalam buku. Okay. Hai semua. Welcome back. Sekarang ni Selangor tengah hujan. Telah ke tengah? Sekarang ni the place where I'm at sedang hujan. Wow. Bulat jadi ya tudung saya. I am currently dekat Sri Sedang. Beli ayam gepuk tapau. Ayam gepuk supremacy. This is one for me, one for my friend. This is for my friend. This is me. I used to study here. Lepas tu tadi nak pergi rumah kawan dekat Bukit Jalil. Terlajak sikit. Saya tunjuk kat awak keadaan sedang hujan. Bagi signal lah kawan. Salah. Inilah tempat saya belajar dulu. Belajar tempat saya lepak-lepak kat sini. Ni lorong first. Kita ada banyak lorong kat belakang lagi. Sekarang ni bulan berapa? Saya tak tahulah saya nak upload ni bulan berapa. Tapi sekarang ni bulan 11. Penghujung bulan 11. Sekarang mesti tengkujuh kan. So macam hujan-hujan macam tu. Macam mana ni? Macam tu lah. Hi Siri. Play Spotify. Now playing Alice on Spotify. Okay semua. Saya ada soalan. Kenapa kalau kita keluar daripada kedai ayam gepuk, baju kita bau macam kedai tersebut? What is the science behind it? Why? Kenapa? Macam kalau kau makan dalam bilik kan, langsir. So nanti langsir tu bau. Macam tu. So baju ni serap bau. Selamat datang ke rancangan Kaciptologi bersama saya. Saya ada degree, saya juga ada diploma dalam pendidikan. Tapi yang bagus-bagus ikut, yang tak bagus jangan ikut. Okay, sekian, terima kasih. Jom ikut saya nak check betul tak parking saya. Ya Allah.
Aku pula parking macam tak ada perut. Tak boleh keluar. 144. Itulah. Makan. Jadi bila orang puan duduk di sebelah kita dalam kereta, bersunyi-sunyian, adakah kita akan buat keluar surat Yasin? Yasin, ada gitu? Tak ada lah. Nah, habis-habis lepas kita pun, puan pegang tangan. Betul tak? Maka terjadilah walaupun dosa kecil. Tak boleh. Kalau suami mati, 5 orang wajib dapat. Kalau bini mati, 5 orang wajib dapat. Baik, kalau kita suami mati, siapa 5 orang wajib dapat? Mak kita, ayah kita, bini kita, anak lelaki, anak perempuan, 5 orang. Kalau kita ni perempuan mati, isteri mati, 5 orang wajib dapat, iaitu ayah kita, mak kita, suami kita, anak lelaki, anak perempuan. Yang lain tak dapat. Okey? Soalan seterusnya. Baik doh. Bawa lah pada kena hujan lah. Kalau tak jatuh tadi, sibuk nak cari kunci. Ash. Golden cracker. Golden cracker ni apa ni? Makan roti. Ni. The new evolution of sleep. Stop doing is start doing. Stop doing is start doing. Kapek-kapek semua je punya je. Dan ada satu semua masuk dalam sifat. Hi everyone. Sabar jap. Ikut saya pergi pos barang. Tapi saya tak tahu boleh kedai lagi. Saya nak pergi pos barang sebentar. Lost in your fragrance still makes me anxious. Doesn't feel right not knowing you. You never show me or tell me the way that you're feeling. Oh, I never ask you the questions cause maybe I'm fearing. Oh, that's just how